Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Litar LYL International Kart Circuit. Dekat Sungai Long, kita nak tengok majlis perlancaran model baru daripada Triumph. Jom. So untuk model pertama kita ada Trident 800 guys. So ini adalah motosikal yang dikuasakan dengan enjin 798cc 3 silinder. Korang nampak manifold dekat bawah ni ada 3 yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 113 horsepower dan juga 84 Newton meter of torque. Sistem suspension hadapannya dilengkapi dengan USD fork daripada Showa, sistem suspension belakang monoshock daripada Showa juga. Sistem brake menggunakan disc depan dan belakang. Bahagian depan ni menggunakan kaliper radial daripada Triumph. Tangki petrol dia cukup besar, 14 liter. Sistem pencahayaan dia menggunakan LED depan dan belakang. Lampu depan dia ni berbentuk bulat macam ni, lebih kurang sama macam sebelum ni. Lampu belakang dia pun lebih kurang sama. Dan mari saya belanja sikit bunyi dia guys, enjin triple ni. Paparan meter dia menggunakan LCD multifunction instruments, integrated color TFT screen. Dan ada 3 riding modes ada rain, road dan juga sports. Turut dilengkapi dengan quick shifter iaitu Triumph Shift Assist, and of course bantuan-bantuan elektronik seperti cornering, ABS, traction control. Harga jualan untuk Trident 800 ni bermula daripada RM53,900 sahaja, dan dia ada satu lagi variant variant ni perbezaan dia menggunakan side mirror yang dekat bak end ni, dan perbezaan kedua dia datang dengan muffler Akrapovic ni, dan dia datang dengan seat cowl dekat belakang ni. Kalau korang nak tukar motor korang jadi single seat, dia bagi sekali guys. So harga jualan untuk variant yang ada exhaust Akrapovic tu bermula daripada RM56,900 sahaja. Diorang turut melancarkan sebuah lagi model iaitu Triumph Street Triple RX. RX bukan RS. RS yang lepas tu, RX. Street Triple RX ni juga dikuasakan dengan enjin 3 silinder bersesaran sekitar 765cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 128 horsepower dan juga 80 Newton meter of torque. So horsepower dia lagi tinggi walaupun cc dia kecil sikit dengan Trident 800 tadi sebab tuning dia berbeza sikit lah. So antara perbezaan model RX ni dengan model sebelum ni iaitu model RS, dia datang dengan clip-ons dulu saya masa saya bawa RS tu saya pun terfikir juga kalau RS ni datang dengan clip-ons macam mana. So sekarang dia dah keluarkan RX ni datang dengan clip-ons handlebar, pakai CNC triple clamp lagi guys, padu gila. Sistem brake dia menggunakan disc depan dan belakang. Bahagian hadapan menggunakan kaliper daripada Brembo. Brembo Stylema guys 4 piston. Master pump dia pun master pump daripada Brembo guys. Dan belakang pun pakai kaliper Brembo juga guys. Selain daripada tu, sistem suspension dia menggunakan Öhlins depan dan belakang. So memang padu lah guys. So seperti biasalah, kalau dah sistem suspension Öhlins ni mestilah fully adjustable guys. Kita boleh adjust preload, compression dan juga rebound dia. Paparan meter dia menggunakan paparan meter 5 inci full color TFT meter guys. Tangki petrol dia besar juga, 15 liter. Dan macam biasalah, electronics dia serba lengkap lah. Quick shifter up and down, kita ada cornering ABS, cornering traction control dan lain-lain goodies yang ada dekat Triumph lah. Ini kira premium produk daripada Triumph, confirm lah ngam. So harga jualan untuk Street Triple RX ni berdasarkan kepada spek yang saya sebut tadi, dah tentulah harganya jauh lebih tinggi harga dia bermula daripada RM81,100 sahaja. Dari segi seating position, Trident 800 ni memang cukup selesa lah, badan kita tegak seperti kebanyakan naked yang lain, and of course kita kena tadah angin sikit lah. Dari segi suspension, agak soft setting suspension dia, saya rasa sebab ini memang dia target untuk kita main street lah dekat jalan raya. So pemanduan yang selesa amat diutamakan. So kalau korang masuk track macam ni, memang korang akan rasa sistem suspension setup dia agak soft lah, sebab ni memang target dia untuk street Dari segi engine, pada saya engine dia smooth, seperti kebanyakan triple engine yang ada kat luar sana, dan seperti kebanyakan triple engine yang ada juga, dia punya power delivery dia agak punchy. Dia
tak ada dah soft sangat guys Bila korang buka throttle tu korang rasa macam motor nak melompat sikit. Dari segi handling memang mantap. Overall saya rasa kalau korang nak gunakan untuk street, saya rasa sangat-sangat sesuai lah sebab selesa. Untuk Street Triple 765 RX ni pula, sitting position dia memang tak sama langsung macam RS. Dia memang attacking lah. Kali ni betul-betul attacking. Memang korang menunduk sebab dah pakai clip-ons kan. Tapi bila dah tunduk macam ni memang sedap betul lah layan corner. Saya rasa memang sesuai. Sekarang ni dia dah sesuai lah untuk masuk dalam litar. Dari segi engine smooth, and of course engine triple memang punchy gila. Kalau korang buka memang rasa nak melompat-lompat je lah engine tu kan. Dari segi suspension, sebab suspension dia suspension all-in, so setup keluar daripada kilang ni pun memang dah ngam dah untuk track. Maybe kalau korang berat, korang berbeza sikit. Berat saya dalam 70 kilo, saya rasa dah cun dah ni. Kalau korang berat lebih daripada 80 ataupun kurang daripada 60, maybe korang boleh adjust sistem suspension dia sikit. Tu yang bestnya kalau kita ada sistem suspension all-in fully adjustable ni guys. And brake power dia sedap. Secara overall saya rasa RX ni kalau kita bawa masuk dalam track memang lagi best lah daripada sedara dia RS. Kali ni dia memang complete set untuk main track. Memang best guys. Ini memang tempat dia guys. Memang terbaik motor ni. Memang terbaik. Terbaik. Ui, gila. So kepada peminat-peminat Triumph seluruh negara kita ni, kalau anda suka dengan motor-motor yang saya sebut tadi, korang boleh datang ke mana-mana dealer Triumph yang terdekat dengan korang. Bye. Assalamualaikum.